Hai semua, pernah tak anda terfikir macam mana sesetengah perkataan dalam bahasa Melayu ni macam ada magic? Hari ini, kita nak rungkai satu rahsia tata bahasa yang sangat menarik. Kita akan teroka blok-blok binaan ajaib yang kita panggil kata majmuk. Percayalah, bila anda dah kuasai konsep ni, penulisan anda automatik jadi jauh lebih hebat. Jom kita mulakan. Okey, cuba bayangkan situasi ni. Apa agaknya yang akan terjadi kalau kita ambil perkataan jalan dan kita gabungkan dengan perkataan raya? Jalan tu bermaksud laluan kan? Dan raya pula bermaksud besar. Tapi bila kita cantumkan kedua-duanya, boom, ia bukan sekadar bermaksud laluan yang besar, tapi ia mencipta satu konsep baharu yang ada maknanya yang tersendiri. Inilah majis yang kita namakan sebagai kata majmuk. Konsepnya sebenarnya sangat mudah. Bila dua atau lebih kata dasar digabungkan bersama, ia akan membawa satu makna yang sangat spesifik. Perkataan-perkataan ni, bila diorang bergabung tenaga je, diorang terus jadi satu unit baharu yang sangat utuh dengan identiti dia yang tersendiri. Anda boleh bayangkan kata majmuk ni macam satu mantra majis yang kebal. Ambil contoh kerusi malas. Ini adalah satu unit makna yang kukuh. Tapi cuba kalau kita letak perkataan lain kat tengah-tengah tu. Contohnya kita tambah yang. Jadi kerusi yang malas. Tiba-tiba majis tu terus hilang. Ia mengubah frasa tersebut daripada sebuah kata majmuk kembali menjadi frasa tata bahasa biasa. Jadi ingat, kata majmuk yang sejati tak boleh dipisahkan atau diselit dengan perkataan lain di tengah-tengahnya. Tahu tak, kata majmuk ni sebenarnya terbahagi kepada 4 kategori utama atau kita panggil je 4 kerajaan ajaib kata majmuk. Jom kita lawat satu persatu. Kerajaan pertama kita ialah kata majmuk bebas. Yang ini paling selalu kita jumpa dalam kehidupan seharian. Setiap kata dasar kat sini asalnya ada makna dia sendiri, tapi bila disatukan jadi benda lain. Contohnya macam jam tangan dan jalan raya. Oh ya, kerajaan ini juga termasuk jawatan atau gelaran rasmi macam Perdana Menteri atau Duta Besar. Seterusnya, kita beralih ke kerajaan kedua, iaitu istilah khusus. Di sinilah tempatnya perkataan-perkataan yang lebih ilmiah. Kata majmuk jenis ni biasanya digunakan oleh ahli sains, pakar matematik atau ahli geografi untuk merujuk kepada terma-terma teknikal. Perkataan macam garis pusat, segitiga dan reka bentuk semuanya tergolong dalam kategori ni. Sekarang, apa yang paling menarik bagi saya ialah kerajaan ketiga ni, iaitu kata majmuk kiasan. Kat sini, perkataan bergabung dan mencipta simpulan bahasa yang unik. Maksudnya, anda tak boleh faham secara harfiah tau. Contohnya, kaki ayam. Bukannya bermaksud kaki yang dimiliki oleh seekor ayam, tapi ia merujuk kepada orang yang tak pakai kasut. Begitu juga dengan buah hati dan anak emas. Sangat kreatif kan? Dan akhir sekali, kita melangkah ke kerajaan keempat, kata majmuk mantap. Ini kategori istimewa sikit, macam golongan elit. Dari zaman ke zaman, kata-kata ini dah melekat dengan begitu kuat, sampaikan ejaan dia terpaksa dicantumkan terus menjadi satu perkataan tunggal. Contoh bentuk yang dah mantap ni ialah antarabangsa, bumi putera, setiausaha dan matahari. Memang tak banyak pun perkataan istimewa macam ni. Jadi, perkara paling penting yang anda wajib ingat adalah perbezaan cara ejaannya. Kebanyakan kata majmuk yang biasa, kita mesti eja secara jarak. Ada ruang di antaranya, macam jalan raya dan meja tulis. Tetapi, untuk kata majmuk mantap, ikatan magis tu dah jadikan dia satu kesatuan visual. Tak ada jarak langsung. Ia dieja rapat, contohnya macam warga negara dan kerjasama. Ini selalunya yang buat orang keliru masa peperiksaan. Jadi pastikan anda betul-betul peka bab ni. Okey, sekarang mari kita pakai cermin mata X-ray kita sekejap untuk tengok apa yang berlaku di sebalik kerangka ayat bahasa Melayu. Secara amnya, setiap ayat yang lengkap dalam bahasa Melayu ni dibina menggunakan satu rumus struktur frasa yang terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu subjek dan predikat. Subjek biasanya menggunakan frasa nama, predikat pula sifatnya lebih pelbagai. Ia boleh dibentuk menggunakan frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif ataupun frasa sendinama. Cuba tengok contoh ni. Mereka membeli meja makan. Mari kita imbas bahagian predikat ayat ni guna VC X-ray kita. Lepas kata kerja membeli, ada satu frasa nama. Di dalam frasa nama itulah kata nama meja dan kata kerja makan bercantum dengan sangat kemas untuk membentuk kata majmuk meja makan. Ia terus bertindak sebagai satu objek tunggal untuk perbuatan membeli tersebut. Nampak tak betapa sistematiknya bahasa kita?
Dan di sini ada satu rahsia besar di sebalik kedudukan perkataan-perkataan ni. Pembentukannya wajib mematuhi hukum DM, iaitu diterangkan dan menerangkan. Peraturan ni kata bahagian inti atau subjek utama tu mesti wajib diletak dekat depan. Kemudian barulah bahagian penerang yang bagi huraian lanjut tu diletakkan di bahagian belakang. Supaya anda lebih senang nak nampak, jom kita bandingkan dengan struktur bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, bahagian penerang tu selalunya letak di depan kan? Macam bluebird, warna biru dulu, barulah burung. Tapi dalam bahasa Melayu, hukumnya terbalik. Kita letakkan inti utama tu di hadapan. Jadilah ia burung biru. Burung tu adalah inti dan biru tu penerangnya. Prinsip yang sama inilah yang digunakan masa kita bina kata majmuk. Oh, sebelum saya terlupa, saya ada satu lagi tip bonus pasal penggandaan. Macam mana kalau kita nak sebut kata majmuk ni dalam kuantiti yang banyak? Mudah je. Kalau kata majmuk biasa, anda cuma perlu gandakan perkataan yang pertama tu sahaja. Alat tulis akan jadi alat-alat tulis. Tapi, awas. Untuk kata majmuk mantap yang eja rapat tadi, anda wajib gandakan keseluruhan perkataan tersebut. Ia akan jadi panjang sikit. Contohnya, Pesuruhjaya. Baiklah, jom kita rumuskan segala rahsia magic yang kita dah belajar sepanjang penerangan ni. Pastikan anda ingat 4 perkara asas ni. Pertama, kata majmuk menggabungkan 2 atau lebih perkataan untuk bertindak sebagai satu unit baharu dan ianya tak boleh diselit apa-apa kat tengah. Kedua, ia ada 4 jenis: bebas, istilah khusus, kiasan dan mantap. Ketiga, sentiasa jaga ejaan. Kebanyakannya dieja jarak, tapi untuk kata majmuk mantap, ejaannya wajib rapat. Dan akhir sekali, ingat hukum DM. Inti mesti mendahului penerang. Sebelum kita berpisah, saya ada satu cabaran pantas. Cuba pandang sekeliling bilik anda sekarang. Berapa banyakkah objek kata majmuk yang anda boleh kesan? Mungkin anda sedang duduk menghadap sebuah meja tulis, merasa tiupan kipas angin atau sedang tengok jam dinding. Perhatikan sekeliling sebab kata majmuk ni memang berada di mana-mana je. Teruskan semangat meneroka tata bahasa kita dan sampai kita berjumpa lagi dalam penerangan seterusnya.